Okay, so hari ni kita belajar tajuk sukatan serakan data tak terkumpul. Okay, tingkatan 5 pun ada tajuk sukatan serakan, tapi tajuk tingkatan 5 tu ialah sukatan serakan data terkumpul. Okay, beza dia ialah tak terkumpul ni dia data dia bersepah-sepah. Kalau terkumpul data dia ada satu tempat je. Okay, bukan tak terkumpul tu maksudnya di kotak lah, so dia macam tak bersepah. Okay, dalam tajuk ni dia akan ada nombor. Okay, contoh nombor dia ada nombor 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 16, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kita ada 10 nombor. Okay, yang pertama dalam tajuk ni yang kena tahu ialah min. Okay, dia ada, dia punya simbol ialah X bar. Formula dia ialah X per dengan N. Okay, ni hasil tambah. Dia E tu maksudnya hasil tambah. X tu ialah data. Hasil tambah data. Kalau N tu ialah bilangan data. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia punya min ialah hasil tambah data. So, awak kena tambah semua data dia. 4 tambah 6, tambah 8, tambah 9, tambah 10, tambah 12, tambah 14, tambah 16, tambah 16, tambah 19. Okay, bahagi dengan nombor yang dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dia akan bahagi dengan 10 nombor. Okay, cuba kira dulu. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16, 19. Okay. 11.4 betul? Good. Okay, lepas tu yang kedua ialah yang kena tahu dalam tajuk ni ialah mode. Mode tu apa? Kekerapan paling banyak. Kekerapan paling banyak. Ataupun nombor yang paling banyak berulang. Okay, nombor yang paling banyak berulang dekat sini ialah nombor 16. So, mode dia ialah sama dengan 16. Okay, seterusnya ialah yang ketiga, median. Median ialah titik tengah. Okay, so dia ada data dia 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16, 16, 19. Okay, kita nak tengok tengah dia. Okay, 4, 19, 6, 16, 8, 16, 9, 14. So, tengah-tengah dia antara 10 dengan 12. So, kita akan tambah 2 lah. So, median sama dengan, kalau ada 2, tengah-tengah kita tambah. 10 tambah 12 bahagi dengan 2. Tambah dulu, baru awak bahagi. Okay, tambah dapat 22. 22 bahagi 2 dapat 11. Okay, so yang keempat yang awak kena tahu dalam tajuk ni ialah julat. Julat ialah nilai maksimum tolak nilai minimum. Okay, nilai maksimum bila nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar kita ada nombor 19. Julat dia sama dengan 19 tolak dengan 4. So akan dapat 15. Okay, ada lagi 5. Yang kelima awak kena tahu ialah
kuartil. Kuartil 1. Dia ada kuartil 3. Dia ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Median kita panggil dia ialah kuartil Q2. Kuartil 1 kita panggil dia Q1. Kuartil 3 kita panggil dia Q3. Kuartil pertama kuartil pertama tu maksudnya ialah titik tengah sebelum median. Kuartil 3 ialah titik tengah selepas median. Okay, so median tadi kita dah dapat ialah antara 10 dengan 12. Okay, so kita akan pecahkanlah tengah dia. Antara 10 dengan 4. So tengah-tengah ni ialah median. Okay, dia ke bawahkan sikit. Median. Okay, ni median kita tadilah 11. Median sama dengan 11. Okay, kalau kita nak cari kita punya kuartil yang pertama, kita dah bahagi 2. Okay, so dia akan jadi tengah-tengah dia ialah nombor 8. Okay, 8 tu ialah kita punya Q1. Kalau 16 kita punya Q3. Kuartil 1 dan kuartil 3. Q1 sama dengan 8. Q3 sama dengan 16. Okay, bila kita dah dapat kita punya kuartil, kita akan cari julat antara kuartil. Julat antara kuartil tu formula dia ialah Q3 tolak Q1. Q3 tadi 16 tolak dengan 8. So julat antara kuartil kita ialah 8. Okay. Okay, contoh lain. Kita ada 4, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21. Okay. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Cuba awak cari median. Cuba cari tengah-tengah dia apa. Cari median. Cari Q1. Kuartil 1. Kuartil 3. Okay. Median dia ialah 14. Tengah-tengah lah. Okay, betul. Kalau Q1 dia berapa? Okay. So kalau kita nak cari titik tengah sebelum kita nak cari Q1 dia, kita akan pecah antara nombor 4 sampai 12. 16 sampai 21. Kenapa kita tak pecah dia tengah-tengah? Sebab kalau dekat sini kita ambil exact number 14. 14 ni termasuk dalam kita punya list data. Okay, tapi macam tadi kita punya median ialah 11. 11 tu bukan exact data yang kita punya. Kita just tambah 2, lepas tu bahagi 2. Okay, sebab tu kita akan pecah dia antara 10 dengan 11. Tapi kalau kat sini, sebab 14 ni kita dah ambil, so kita akan pecah dia antara 4 sampai 12. 16 sampai 21. Okay, so Q1 dia antara 9 tambah 11 bahagi dengan 2. Q1 sama dengan 9 tambah 11 bahagi dengan 2. So akan dapat 10. Q3 ialah 19 tambah 20. Q3. 19 tambah 20 bahagi dengan 2.
So akan dapat 19.5. Okay, Q1 dapat 10, Q3 dapat 19.5. Okay, tu ada beza lah antara dua jenis data. Okay, dalam tajuk ni juga kena tahu ialah plot kotak. Okay, plot kotak. So plot kotak dia bentuk dia macam ni. Dia ada kotak. Okay. Okay. Plot kotak ni macam ni. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak baca dia. Okay, dia ada 5 benda yang kita kena tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, ni ialah nilai minimum. Saya tulis kat bawah, minimum. Okay, so yang hujung ialah maksimum. Yang tengah-tengah ialah Q2 ataupun median kita panggil. Yang tepi ni data untuk Q3. Yang ni data untuk Q1. Okay. So berdasarkan data kita ada nombor 4 sampai 19. Okay. Cuba gariskan. Okay. Dia punya plot tu tak kisahlah garisan dia macam mana. So saya ambil 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay. Okay, so tadi dah tahu dah median dia ialah 11. Okay, plotkan dekat 11. Julat dia dah tahu dah 19. Titikkan kat 19. Lepas tu dia punya maksimum dia, minimum dia ialah 4. Median dah. Q1 ialah 8. Q3 ialah 16. Okay. So garis. Okay. So ni plot kotak lah berdasarkan data yang kita punya. Okay. Okay. Dalam tajuk ni juga dia ada jenis. Jenis ke kita panggil? Bentuk-bentuk. Okay. Dia ada bentuk plot kotak. Bentuk plot kotak. Okay. Bentuk plot kotak ada 3 lah. Okay. So yang satu. Saya lukis dulu. Okay. 1, 2, 3. Okay. Bentuk tu macam mana? Okay. Dia ada nombor 2, nombor 3. Okay. Bentuk dia ada satu yang tengah-tengah. Lepas tu satu lagi kiri, kanan. Satu dengan kiri. Okay. Kalau tengah-tengah. Maksudnya belah kanan dengan belah kiri ni sama besar. Sama besar kita panggil dia, bentuk dia ialah normal. Okay, kalau yang kedua, belah kanan kecil, belah kiri besar. Okay, belah kiri tu negatif lah. So dia akan pencong kiri ataupun
pencong negatif. Okay. Lagi satu, belah kanan besar. Belah kanan lagi besar daripada belah kiri. So kanan positif, so dia pencong kanan ataupun pencong positif. Okay, ni plot kotak lah yang kena tahu. Okay. Pencong tu sebenarnya macam ni. Dia bergerak. Dia punya rupa lah. Dia macam ke kiri macam tu. Ataupun kalau dalam graf ke kanan. Macam tu. Tapi dalam tajuk tingkatan 4 ni dia tak adalah tengok graf. Tengok graf tu tajuk tingkatan 5. Okay. Lagi. Nota lagi. So tadi yang kelima sampai jumlah antara kuartil. So yang keenam ialah variance. Variance atau kita panggil dia ialah sigma square. Okay. Formula dia ialah X kuasa 2 dengan N tolak X bar kuasa 2. Okay. Maksud yang atas ni ialah hasil tambah data kuasa 2. Data tu awak kena kuasakan 2. Kalau ni ialah X bar kuasa 2 maksudnya min kuasa 2. N ialah bilangan data. Okay, berdasarkan data yang kita punya tadi, kita kira variance. So data kita ada 4, 6, 8. Okay. 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 19 kuasa 2. Bahagikan dengan ada 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bahagi dengan 10. Tolakkan dengan min yang kita dah dapat tadilah. Min kita dapat tadi ialah 11.4. Okay, sudah ada 11.4%. Okay, cuba kira variance. 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tambah 19 kuasa 2 akan dapat 15 10 bahagi dengan 10 tolakkan dengan 11.4 kuasa 2. Okay, so jawapan akhir awak akan dapat 21.04. Semua dapat ke? Okay, bila dah dapat variance, nombor 7 yang awak kena tahu ialah sisihan PRY. Sigma je. Okay, macam nak cari sisihan PRY? Awak puncakan kuasa daripada variance tadi. Okay, puncakan kuasa daripada 21.04 sama dengan 4.587. 4.587. Okay. Okay, so ni je tajuk, ni je yang awak kena tahu dalam tajuk ni. Dia ada 7 benda yang awak kena tahu. Pasal awak ada plot kotak yang kena tahu. Okay, soalan ni dia nak sisihan PRY. Tapi saya nak cuba cari
Min, mod, median, 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 2 ialah median. Julat antara kuartil. Sebelum kuartil kena cari julat dulu. Okay. So, bawah sikit. 5 ialah julat. Okay. Yang keenam ialah variance. Yang ketujuh ialah sisihan piawai. Kita akan buat step by step lah. Okay. So, kalau kita dapat tajuk dia datang macam ni, kita first kali ialah yang kena buat, kena susun daripada kecil sampai besar. Nombor kecil, susun nombor dari kecil ke besar lah. Okay, so nombor yang kecil ialah 43, 45, 58, 66, 74, 81, 93. Okay. Baru awak kira satu-satu. Okay, min dulu. Min X bar sama dengan 43 tambah 45 tambah 58 tambah 66 tambah 74 tambah 81 tambah 93. Bahagi dengan ada nombor berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, so min akan dapat apa? Cuba cari min. Okay, min akan dapat 460 bahagi dengan 7. Akan dapat 65.714. Ambil 3 titik perpuluhan. Okay, so yang kedua ialah mod. Mod ialah kekerapan. Okay, kekerapan dia tak adalah, tak ada mod. Kekerapan paling banyak. Okay, betul? 65.1714. Okay, yang ketiga, median. Median ni yang mana? Tengah-tengah dia ialah 66. Okay, 66. Okay, so yang keempat ialah julat. Julat ialah maksimum tolak minimum. Maksimum dia 93 tolak 43 sama dengan 50. Yang kelima ialah kuartil 1 ataupun Q1. Q1 dia dapat berapa? Kuartil 3. Okay, so kita akan pecah antara 43 sampai 58, 74 sampai 93 lah. So Q1 ialah 45. Q3 dapat 81. Okay, sebab tu kita kena susun dia. Baru kita tahu kita punya median kat mana, Q1 kita kat mana, Q2 kita kat mana. So Q1 kita ialah 45, Q3 kita ialah 81, betul? Lepas tu julat antara kuartil. Okay, so maksud julat antara kuartil ialah Q3 tolak dengan Q1. 81 tolak 45 akan dapat 36.
Okey. Seterusnya, kira variance. Variance sama dengan okey, 43 kuasa 2 tambah 45 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 66 kuasa 2 tambah 74 kuasa 2 81 kuasa 2 tambah 93 kuasa 2 dengan 10. Dengan 7. Okay, tak muat. Saya kena kirikan sikit. Sebab kita nak tolak dengan min. Okay. Tolak dengan 65 0.714 kuasa 2. Kalau dia minta sisi sampai awal je, tak perlu buat semua pun. Dia kena buat yang min sampai sisi sampai awal lah. Variance dengan sisi sampai awal. Tapi sebab sekarang saya nak semualah. Okay. Sepatutnya selalunya tak perlulah. Okay. Variance akan dapat berapa? (43, 45, 58, 66, 74, 81, 93). Okay. So yang atas akan dapat 322 80 bahagi dengan 7. Tolakkan dengan 65.714 kuasa 2. Okay. Variance awak akan dapat 293.09. Betul? 293.06. Saya dapat 293.06. So dia tak kisahlah. Point tu tak kisah. Jadi depan dia tu betul. Okay. So nombor 7 yang kita kena tahu dalam tajuk ni ialah sisihan piawai. Okay. Sama dengan punca kuasa variance. Puncakan kuasa 293.061 sama dengan 293.061 17.119. Ambil 3 titik perpuluhan. Okay. Kalau dia minta sisihan piawai je, buat min, buat variance, buat sisihan piawai. Okay. Yang ni tak perlu buat lah. Tapi sekarang kita nak belajar je lah dulu cara nak buat. Okay. Cara nak buat dia ialah kena susun daripada kecil sampai besar. Okay. Saya nak guna kalkulator dia ialah mula-mula awak kena susun daripada kecil sampai besar. Susun dulu. Susun dari kecil ke besar. Okay, so nombor 3, 4, 5, 5 ada 2 kali. 6, 7, 8, 9. Okay, so pastikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kita guna kalkulator. Siapa ada kalkulator boleh guna kalkulator lah. Okay. Mula-mula kena tekan cara guna kalkulator. Menu. Cari statistik. Dalam bahasa Inggeris. Statistics. Okay. Statistik adalah nombor 6. Okay. Tekan sama dengan. Lepas tu tekan nombor 1. Yang satu variabel sahaja. Okay. Lepas tu dia akan keluar sama ada dia akan keluar ada X atau ada X dan frekuensi X
dan frekuensi ataupun X saja. Mana-mana pun tak apa. Okey, masukkan data awak dalam X. Okey, X awak ialah, inilah data 3, 4, 5. 3, 4, 5. So frekuensi awak biarkan 1, 1, 1 dan ke bawah lah. Okey, 3, 4, 5, 5, 6 sama dengan 7 sama dengan 8 sama dengan 9 sama dengan. Okey, sudah ada 8 data. Okey, lepas tu tekan OPTN. Okey, nombor 2. Lepas dah isi tu, tekan OPTN. OPTN tu kat mana? OPTN tu yang dekat sini. Dekat bawah shift. Awak cari shift atau awak tekan OPTN. Bila dari situ awak tekan OPTN. Okay. Lepas tu dia akan keluar 1, 2, 3, pilih yang nombor 3. Satu variable calculate. Okay, dapat? Sampai situ dapat? Okay. Macam mana nak baca dia? Okay, so dia ada X bar. Okay, lepas tu dia ada hasil tambah X. Okay, lepas tu dia ada hasil tambah X kuasa 2. Lepas tu dia ada sigma square X. Dia ada sigma X. Okay, X tak perlu. N tu ialah bilangan data dia. Okay, lepas tu dia ada min X. Lepas tu dia ada Q1, median, Q3 dengan max. Okay, X bar tu maksudnya apa? X bar tu ialah min. X ada E tu maksudnya apa? Hasil tambah data. Okay, yang E tu ialah hasil tambah data. Okay, yang E kuasa 2 ni hasil tambah data kuasa 2. Yang sigma square maksudnya variance. Okay, sigma X sahaja ialah sisihan PY. Okay, N tu ialah bilangan data. Min X tu ialah minimum. Q1 ialah kuartil 1. Median ialah median. Q3 ialah kuartil 3. Max ialah nilai maksimum. Okay, ni cara untuk tengok data lah. Cara guna kalkulator lah. Cara mudah untuk guna kalkulator. Tapi kena pastikan awak kena tahulah cara baca dia ni. Kalau awak tak hati baca, apa gunanya awak guna kalkulator? Okay. So dalam soalan ni, min dia akan dapat sama dengan, okay, so min ialah, cara kira dia ialah min sama dengan X bar. X bar hasil tambah data per dengan N. Okay. Hasil tambah data kita akan dapat 47 bahagi dengan 8. Okay, so min dia akan dapat sigma untuk data. Kenapa ada X? Sigma untuk data. Sebab dalam kalkulator ni, kalau dia ada peringkat degree lah, dia akan ada sigma untuk Y pula. Tapi kalau level SPM, sigma X sahaja. Sebab tu dia tulis X. Okay. Betul, Q2. Median Q2. Tapi kat dalam kalkulator tak ada Q2 lah. Dia tulis median. Okay, so kalau 47 bahagi dengan 8 akan dapat 5.875. Samalah macam guna kalkulator. Okay. Boleh? So dalam
Yang bawah ni saya just nak tunjuk guna kalkulator je lah. Okay. So soalan dia daripada YIK yang Kelantan. Okay, dia kata darjah 3 menunjukkan plot titik bagi taburan skor yang diperolehi oleh Syifa dalam satu pertandingan kuis matematik yang diadakan di sekolahnya. Tentukan mod bagi taburan skor itu. Okey, macam mana nak baca? Kenapa mod dia 4 salah? Mod dia bukan 4. Okey. 7. Kalau 7 betul. Okey. So dia ada data dia ialah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 data. Okey. Mod dia ialah yang dia berulang banyak kali. So nombor yang berulang banyak kali, titik yang banyak lah. So 7. Okey. Mod dia sama dengan 7. Mod sama dengan 7. Dapat 1 markah. Okey, kalau min. Min ialah hasil tambah data. So kena keluarkan data awak. Okey, data dia ada nombor 6. Lepas tu dia tengah-tengah ni ialah 6.5. Okey, so min sama dengan 6 tambah 6.5 tambah 6.5. 6.5 ada 2. Tambah 7, tambah 7, tambah 7. 7 ada 3. Tambah dengan 7.5. 7.5. Okey, 7.5 tambah 7.5. Saya sambung bawah. Ada 2 kali. Tambah 8, tambah 8, tambah 8.5. Tambah 9, tambah 9, tambah 10, tambah 10, tambah 10.5, tambah 10.5, tambah 11. Perkan dengan ada 18 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Okay, kalau nak buat 7.5 2 kali boleh? Ataupun awak boleh tulis 18. 18 ke 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Okay. Awak boleh nak tulis satu-satu. Ataupun min awak tulis 2 kali lah. So 6 ada 2. So darab dengan 2. Tambah 6.5 ada 2 darab dengan 2. Tambah 7 darab dengan 3. Tambah 7.5 darab dengan 2. Tambah 8 darab dengan 2. Tambah 8.5 ada 1 je. Darab dengan 1. Tambah 9 2 kali. Tambah 10 2 kali. Tambah 10.5 2 kali. Tambah 11. Darab 1. So sama juga ada berapa titik? 18 titik. Okay. Min akan dapat sama dengan, kalau kira akan dapat berapa? 149. 149.5 per dengan 18. So min akan dapat 8.31. Okay. Kita akan pilih titik-titik yang ada lah. Bukan semua benda yang kita kena tulis. Okay. Pengiraan 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Dapat 3 markah kat situ. Termasuk mod tadi lah. Boleh dapat. Seterusnya. Okay, bagus. Kalau saya cepat sangat bagi tahu ya. Okay, seterusnya. Rajah menunjukkan markah yang diperolehi oleh Sofia dan kawan perempuannya dalam suatu kuis matematik. Okay, dia bagi dalam bentuk batang dan daun. Lepas tu dia bagi kekunci. 5, ada paksi 2, ada tengah-tengah. 2 bermaksud 52 markah. Okay, kena keluarkanlah dulu markah-markah dia. So dia ada 52, 53, 60, 60, 61, 63, 79, 84, 87.
Kira sisihan piawai. Cari sisihan piawai dia. Dia secara manual lah. Okay, kalau sisihan piawai kena cari min dulu. Min X bar sama dengan X dengan N. Okay, bilangan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ni formula saya tak atas. Min sama dengan 52 tambah 53 tambah 60 tambah 60 tambah 61 tambah 63 tambah 79 tambah 84 tambah 87. Berikan dengan 9. Okay. 62 tambah 53, 60, 60, 61, 63, 79, 487. Akan dapat 599 bahagi 9. Ataupun cantikkan sikit dia akan jadi 66.556. Lepas tu cari variance. Okay, variance hasil tambah X kuasa 2 dengan N tolak X bar kuasa 2. Okay, so ni min. Ni ialah hasil tambah data kuasa 2. Ni ialah bilangan data. Okay, so variance dia akan dapat panjang sikit. Betul. Tolak dengan min dia lah tadi 66.556 kuasa 2. Okay. So akan dapat 155.802. Kalau sisihan piawai, okay, puncakan kuasa 155.802 akan dapat punca kuasa 155.802. 12.482. Okay, dapat tak sampai situ sisihan piawai? So pengiraan dapat min perpuluhan lain tak apa sebab perpuluhan tu kena tengok berapa banyak yang awak nak ambil daripada atas. Okay, so janji awak punya yang nombor depan tu samalah. Okay, yang ni dapat 1 markah, depan akhir 1 markah. Kalau boleh guna kalkulator, awak guna je kalkulator. Kalau tak nak guna kalkulator, nak kira manual, tak kisah, terpulang. Okay, so maksudnya dia kata yang saya kira tadi tu ialah Sofia dan kawan-kawan perempuan. Okay, so ni sisihan piawai untuk Sofia dan kawan-kawan perempuan. Okay, lepas tu dia cakap nombor 2. Jika sisihan piawai bagi sekumpulan pelajar lelaki dalam kurs yang sama ialah 10.5. Okay, pelajar lelaki 10.5. Kumpulan manakah yang mempunyai pencapaian yang lebih konsisten? Okay, macam mana kita nak tahu pencapaian yang mana yang lebih konsisten? Okay, kalau lebih konsisten maksudnya sisihan piawai dia lagi rendah. Kita tengok siapa punya sisihan piawai lebih rendah. Okay, sisihan piawai rendah. Okay. So yang tadi kita kira ialah yang perempuan. Okay, saya tulis kat atas. Yang perempuan sisihan piawai dia ialah 12.482. 12.482. Okay, lelaki ialah 10.5.
0.75. Okay, kalau dia kata yang mana satu lebih konsisten, maksudnya kita akan pilih titik 3 titik pelajar lelaki. Kenapa? Kerana sisihan piawai lebih rendah. Okay, pelajar lelaki 1 markah, sisihan piawai lebih rendah lagi 1 markah. Okay, selalunya dalam exam dia akan tanyalah siapa punya sisihan piawai lebih rendah, siapa yang lebih konsisten, siapa yang akan terpilih. Okay, semua tu kita akan pilih yang sisihan piawai yang lebih rendah. Okay, boleh? Okay, kita cuba lagi. Kalau kita tak ada. Okay, lagi satu soalan. Yang ni dah habis ke? Dah boleh buat ke? Pencapaian yang lebih konsisten, pencapaian siapa yang akan terpilih, siapa yang lagi bagus. Kita akan tengok sisihan piawai yang lebih rendah lah. Saya tak sure awak guna kalkulator, awak guna pengiraan yang macam mana. Mungkin awak salah masuk. Mungkin awak salah masuk data. Kalau masuk salah data pun akan ni lah, memberi impak kepada plot kotak. Okay, yang kita tahu plot kotak tadi ialah dia ada nilai okay, kalau plot kotak dekat hujung ni ialah nilai minimum. Okay, yang paling kanan ialah nilai maksimum. Okay, tengah-tengah ialah Q2 ataupun median. Okay, yang kiri, kotak kiri ni ialah nilai Q1. Yang kanan ni ialah Q3. Okay, lepas tu masukkan dalam kotak. So minimum ialah, kena tengok betul-betul lah minimum mau buat apa. So titik dia dekat sini. So minimum dia ialah 12. Okay, minimum 12. Kalau maksimum 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Okay, ada 68. Okay, julat. Julat ialah maksimum tolak minimum. Okay, maksimum ialah 68 tolak 12. Akan dapat 68 tolak 12 dapat 56. Okay, median dapat 30. Okay, kuartil 1 akan dapat 20. Kuartil 3 dapat 57. Julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1 sama dengan 57 tolak 20. Sama dengan 37. Okay, bentuk plot kotak. Siapa yang lebih besar, belah kanan ke belah kiri? Belah kanan. Okay, sediakan pencong kanan. Ataupun kita panggil dia ialah pencong positif. Okay, baru pukul 9.30. Sekejap, nanti kita try buat lagi satu. Sisihan piawai dia akan dapat 0.833. Okay, sebab dia nak arsyad, awak buat yang arsyad je. Okay, so dia ada min. X bar sama dengan, tulis formula dulu. Saya tambah data dengan bilangan data.
89 tambah 94 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awak dah punca kuasa ke belum? Belum. Okay. So sisi variance dia kuasakan 2, 8.9 kuasa 2 tambah 9.4 kuasa 2 tambah 8.7 kuasa 2 tambah 9.8 kuasa 2 tambah 7.2 kuasa 2 tambah 9.5 kuasa 2 8.4 kuasa 2 berikan dengan 8 tolakkan dengan 8.975 kuasa 2. Okay, dia punya variance akan dapat 0.6944. Okay, sisihan PY dia punca kuasa 0.6944 sama dengan 0.8333. Okay, siapa yang dapat min 1 markah, pengiraan variance 1 markah, sisihan PY 1 markah, 3 markah. Okay, B. So B dia kata nilai variance, okay, ialah hakim ialah 0.505. Tentukah siapakah yang lebih konsisten? Nyatakan justifikasi anda. Okay, kalau dia kata siapa yang lebih konsisten, kita nak tengok sisihan PY. Kita tak nak tengok variance. Okay, tapi dia bagi hakim. Hakim punya nilai variance. Okay, variance hakim ialah 0.505. So kita kena cari dia punya sisihan PY. Okay, kita akan puncakan kuasa 0.505 akan dapat 0.7106. Okay, saya tulis balik hakim punya 0.7106 sisihan PY. Okay, kalau Arsyad tadi dapat 0.8333. Okay, siapakah yang lebih konsisten? Hakim lah. Hakim lebih konsisten.
kerana sisihan piawai lebih rendah. Okey, 2 markah. Hakim 1 markah. Kenapa sisihan piawai lebih rendah? Satu lagi markah. So dapat 5 markah lah. Okey. Boleh? Betul. Sisihan kalau lebih konsisten kena ambil sisihan piawai yang lebih rendah. Wajib ambil sisihan piawai yang lebih rendah. Sebab kalau dia bagi variance, okay, saya kira dah hakim punya sisihan piawai dia ialah 0.7106. Saya kira hakim punya. Sebab dia bagi variance, kita nak sisihan piawai. So kena puncakan kuasa lah. So sisihan piawai dia awak letak sebelah-sebelah supaya awak lebih nampak. Okay, Arsyad tadi awak kira 0.8333. Hakim ialah 0.7106. Okay. Lepas tu kita letak 3 sebagai kesimpulan, titik 3. Hakim. Siapa lebih rendah sisihan piawai dia? Hakim. Kenapa? Sebab lebih konsisten. Kerana sisihan piawai lebih rendah. Okay. Boleh?